Pergi ke pekan, membeli sutera, singgah sebentar, membeli kurma. Al-Quran dibaca penuh jiwa. Semoga iman bertambah sentiasa. Assalamualaikum. Hari ini tanggal 17 Mac 2026 bersamaan dengan 27 Ramadan 1447 Hijrah. Pada hari yang mulia ini, SMK Darul Maid 1 mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi tahun 2026. Semoga majlis yang diadakan ini dapat menyemarakkan lagi kecintaan kita terhadap Al-Quran dan menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan. Tanpa melengahkan lagi masa, jom sama-sama kita saksikan. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Sepanjang program Ihya Ramadan kita ni telah banyak program-program yang dilaksanakan, aktiviti yang dijalankan, dan seperti tadarus Al-Quran, ceramah, kuis dan juga aktiviti kerohanian yang lain. Yang mana semua tu adalah bertujuan untuk menyemai kecintaan anak-anak semua terhadap ilmu dan juga Al-Quran dalam kalangan warga SMK Darul Maid kita. Anak-anak yang mesti cikgu sekalian, dan Ramadan ni jugalah sebagaimana dalam ceramah Ustaz Abad hari itu, bulan ni adalah bulan Al-Quran. Yang ini adalah bulan Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk pada seluruh kita umat manusia. Dan cikgu juga menyeru kepada semua anak-anak pelajar supaya menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup anak-anak. Alhamdulillah saya tengok semua anak-anak ada Al-Quran masing-masing yang cantik dan yang elok. Jadilah pegangan. Janganlah kita hanya membaca Al-Quran ni pada bulan yang istimewa ni saja, yang itu pada Ramadan ni, tapi teruslah baca. قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه
الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين. Burung tempur terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon cemara. Ramadan mulia semakin berlalu, semoga amalan sentiasa terpelihara. Alhamdulillah, selesai sudah majlis khatam Al-Quran pada tahun ini. Semoga amalan kita sentiasa diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang menjadikan kita insan yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye. وانهانا حمدا لك يا ربنا. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. Kami warga SMK Darul Mahat 1 mengucapkan Selamat